hukum menggunakan DNA untuk menentukan status anak. Jadi keputusannya, ringkasnya kita bincang secara ilmiahnya berdasarkan kepada dalil-dalil hukum syarak dan sebagainya, maka mesyuarat memutuskan bahawa saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah taala sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam DSM dari Studio Mufti. Tetapi kali ini kita tidak bersiaran dari studio di tingkat 48 Komta, tapi kita bersiaran di Masjid Abdullah Fahim kerana kebetulan di sini ada program dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Jadi kita mengambil kesempatan untuk meneruskan DSM kita dengan satu perbincangan apabila hari ini ada suara-suara ataupun pandangan-pandangan menyatakan bahawa setiap anak yang lahir itu hendaklah dibuat DNA untuk memastikan bahawa sama ada anak itu merupakan nasab kepada suaminya ataupun ia merupakan anak hasil kecurangan isterinya. Maka dianjurkan setiap anak, tambah-tambah zaman fitnah yang seumpama ini, apakah perkara ini boleh dilakukan? Apakah DNA boleh menentukan nasab anak? Maka ini sudah pun dibincangkan oleh para ulama dan juga telah pun difatwakan melalui Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan nak merujuk ini kitab Himpunan Fatwa Negeri Pulau Pinang yang diwartakan, tuan-tuan boleh merujuk. Ada perbincangan mengenai fatwa mengenai hukum menggunakan DNA untuk menentukan status nasab anak. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 12013, saya baca di sini, telah membincangkan tentang hukum menggunakan DNA untuk menentukan status anak. Jadi keputusannya, ringkasnya kita bincang secara ilmiahnya berdasarkan kepada dalil-dalil hukum syarak dan sebagainya, maka mesyuarat memutuskan bahawa sememangnya Islam sangat menitik beratkan tentang persoalan nasab, dan apabila telah ada dalil yang mengisbatkan nasab, maka penafiannya tidak boleh diterima melainkan dengan kaedah yang dinamakan sebagai kaedah li'an yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 6 hingga 9 yang menceritakan tentang li'an. Jadi nasab anak bukan disebut ataupun dinafikan melalui DNA, tidak, tetapi nasab anak boleh dinafikan oleh seorang bapa melalui kaedah yang disebut sebagai kaedah li'an. Kerana kaedah li'an ini sabit daripada Quran, sabit daripada sunnah ijma', dan ia merupakan amalan ta'abbudiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis juga menyatakan bagaimana hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa anna rajulan la'ana imra'atahu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ada seorang lelaki ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah melakukan li'an kepada isterinya. Maka ketika itu dan dia menafikan wantafa min waladiha, dia menafikan anak yang dikandung isterinya itu, menafikan nasabnya, maka fafarraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Rasulullah SAW memisahkan kedua-duanya, wa alhaqal walad bil imra'ah, maknanya Rasulullah menasabkan anak itu kepada ibunya kerana menerima kaedah li'an yang telah diberikan. Maka dengan sebab itu, mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang juga telah menjelaskan bahawa Majma' Fiqh Islami yang bersidang pada 5 hingga 10 Januari 2002 telah memutuskan bahawa untuk mengisbatkan nasab, penggunaan DNA dibenarkan dan dilakukan atas perintah mahkamah hanya dalam kes pertelingkahan ketidaktahuan nasab atas pelbagai sebab, iaitu kes kekeliruan atau pertukaran anak di hospital atau pusat jagaan, kes bayi tabung uji, serta dalam kes anak-anak yang hilang atas sebab bencana alam dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Majma' Fiqh Islami menetapkan bahawa DNA tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab anak, apalagi digunakan melalui kaedah li'an. Untuk menafikan nasab anak hanyalah melalui kaedah li'an. Sebab kadang-kadang bila timbul ada satu kisah yang berlaku yang ditanya juga kepada saya, bila mana anak tu dah nak kahwin dah, anak wanita tu anak perempuan yang nak kahwin dah, dia patut jadi wali, tiba-tiba dia menafikan, dia kata ditubuhkan anak dia. Waktu awal masa isteri dia mengandung, maka dia tidak
menafikan, dia tidak melakukan li'an. Anak lahir tidak melakukan li'an, anak dah besar panjang, maka pada ketika itu dia baru nak melakukan ataupun nak menolak nasab anaknya, perkara ini tidak diterima. Sebab apa? Kaedah berdasarkan hadis al-walad lil firash walil ahir al-hajar atau kama qal, iaitu anak itu nasab kepada hasil perkahwinan yang sah, manakala zina itu hanyalah merupakan satu kehampaan. Jadi maknanya, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka mesyuarat fatwa menegaskan bahawa para fuqaha telah bersepakat bahawa penafian anak melalui kaedah li'an perlu dilakukan dengan kadar segera, disebut sebagai alil faur, dan jika penafian nasab tidak dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan, maka gugurlah hak penafian nasab tersebut. Dan mesyuarat juga menegaskan bahawa merujuk kepada mazhab Syafi'i terdapat dua kaul, dua pandangan, kaul qadim dan kaul jadid. Qaul qadim Imam Syafi'i menetapkan bahawa penafian hendaklah berlaku sejurus diketahui kelahiran bayi tersebut. Sekiranya penafian tidak dibuat, bermakna seseorang itu telah mengaku bahawa bayi tersebut adalah anaknya. Manakala dalam qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, penafian tidak semestinya secara terus, ia memerlukan masa sebelum sesuatu keputusan diambil. Memandangkan ia satu perkara yang penting, ia boleh ditangguhkan sehingga 3 hari saja. Dan penangguhan hanya boleh berlaku atas sebab keuzuran. Jadi li'an itu mesti dilakukan dalam tempoh tersebut. Kalau qaul qadim mazhab Syafi'i, dia kena sama ada waktu mengandung ke atau bersalin, dah buat li'an. Qaul jadid kata boleh tangguh kerana keperluan adalah baru beranak dan sebagainya, maka 3 hari selepas melahirkan anak. Maka dengan sebab itu, berdasarkan penegasan dan pandangan ulama mengenai tempoh segera bagi melakukan li'an untuk menasabkan anak, maka mesyuarat jawatan kuasa fatwa berpandangan bahawa seseorang yang hendak melakukan li'an bagi penafian nasab anaknya perlu mempunyai tempoh waktu yang munasabah sebelum membuat keputusan demi mengelakkan sebarang kemudaratan yang mungkin berlaku. Dan mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa tempoh segera bagi seorang bapa yang hendak melakukan li'an bagi menafikan nasab anaknya bermula daripada tarikh isterinya disahkan mengandung sehinggalah 3 hari selepas bersalin. Penafian setelah tempoh tersebut adalah tertolak dan anak tersebut adalah sah dan sabit sebagai anaknya. Jadi itu merupakan satu keputusan fatwa yang juga berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama, perbincangan daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi menolaklah satu usaha ataupun gerakan yang dinyatakan di dalam masyarakat kita seolahnya nak mengajak semua orang buat DNA ni untuk menentukan nasab anak. Ini tidak betul, kerana perkahwinan itu dia bukan diasaskan di atas syahwat sangka, di atas su'uzan sangka buruk, tidak, tetapi perkahwinan diasaskan di atas ikatan yang suci dan murni, di atas pertautan kasih sayang, di atas kejujuran di antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat daripada perbincangan kita pada kali ini, sehingga kita bertemu lagi di risalah. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.